Assalamualaikum, salam sejahtera. Hey, apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Sorry kalau macam lighting tak cantik sikit, aku tak nampak cerah sikit sebab aku rekod dekat aku punya tempat makan. Dan hari ni aku nak buat review untuk satu makanan yang sebelum ni dah viral, tiba-tiba dia terlingkup. Lepas tu dia keluar pula dengan brand baru. Brand apa? Burgerman lah. Sebagaimana yang kita tahu sebelum ni, Burgerman ni asal usul dia GTR Burger. Stall burger yang dibuat secara franchise dengan sistem yang ramai orang kecam. Bayar 8,250, tak dapat tong gas, dia provide segala macam benda apa semua. Lepas tu setiap bulan yang pengusaha stall kena bayar franchise fee macam tu lah, 400 apa semua macam tu lah. So ramailah orang kecam, tapi yang toke dia betul-betul mempertahankan. Tapi itulah, aku tak tahulah orang doa ke apa ke, brand GTR Burger tu dah pun terlingkup. Dan beliau come out dengan projek ataupun brand yang lagi besar, Burgerman, ala-ala McD macam tu lah. Siap ada restoran apa semua. Dan aku tak pergi dekat kedai makan dia. Apa yang aku buat sekarang ni, aku akan order secara online dekat Grab. Sebab dekat sini tunjuk ada 3 outlet dekat Medan Selera Sungai Kantan dan juga Taman Wawasan. Tengok daripada rating dekat Grab ni agak tinggi juga 4.8. Bagi aku kalau dekat Grab rating 4.8 ni tinggi tau. Aku nak order yang mana, kita ambil yang the most ordered. Aku pun tak berapa nak lapor. Ni pun ada nasi lagi yang bini aku, mak aku buat. Kita ambil classic beef cheeseburger. Nampak dia punya rupa dia macam menarik. So harga RM14. Aku tak nak komen sangat pasal harga sebab kemungkinan order dekat Grab ni dia lagi mahal daripada order dekat kedai. So dekat sini kalau order online harga dia RM14 lah. So kita ambil satu. Kita tak ada tambah apa-apa add on. Kita order yang basic yang memang disediakan saja. Sub kita order. Sebab aku kena clarify benda ni betul-betul. Nanti kan korang cakap alah ni dah order lama, memanglah rasa dia dah kurang apa semua. So aku sekarang ni dia dekat 14 Mei pukul 8.1 minit. Dekat Grab aku ni dia tulis pukul 8.35, 8.40 dia sampai macam tu lah pada tarikh yang sama. So sekejap lagi dah sampai, kita update stay tune. A few moments later. Okay, sekarang pukul 8.44 pada date yang sama, 14 hari bulan 5. So aku punya ni pun dah sampai, nampak dia suruh bagi review. Kita bagi 5 bintang macam biasa. So ini burger dia. Burgerman. Aku order tadi, apa benda tadi? Aku order classic beef cheeseburger. Itu dia. Ni kita tunjuk. Nampak ada receipt lagi. Nanti kan korang ni cakap review berbayar lah, cakap aku tak beli sendiri. Tu malas korang ni, memang ahli neraka. Dia punya packaging, tengok ada kotak cantik, siap ada chop. Ala-ala cowboy macam tu. Kita tengok dia punya buka. Aku tunjuk korang dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia macam tu. Aku ingatkan besar, tapi dia tak berapa nak besar sangat. Tapi tak ada masalah. Yang penting rasa dia. Dekat dalam ni dia ada, aku rasa dia macam smash macam smash burger. Lepas tu ada cheese, tak ada telur, ada lettuce dekat situ. Itu je. Dia memang very basic punya burger lah kan. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ni jujur sedap mat. Sedap. Dia punya patty dia, ataupun aku rasa dia smash daging yang di smash kan, juicy. Dia punya cheese dia bukan cheese yang biasa-biasa ni kot. Aku rasa dia punya cheese pun macam ada masin-masin sikit. Dia ada flavor punya cheese Lettuce tak ada masalah lah. And then aku rasa memang purposely dia bubuh sos yang kurang sebab dia nak korang rasa dia punya kejusan patty dia tu. Sedap. Sebelum ni aku pernah makan juga, ada few
orang kata smash burger ataupun boleh kata classic cheese beef burger kan. So ada setengah tu yang dia punya sauce tu macam over sikit. Setengah orang suka, setengah orang tak suka. Macam aku tak suka. Sebab aku nak rasa dia punya patty punya flavor tu kan. Tapi ini so far dia memenuhi aku punya cita rasa lah. Kalau korang nak rating sebelum ni korang bising kan, makan rating tak ada. Nak rating, aku boleh bagi rating dia 4.5/5. Per 5 lah kan, 4.5/5. Sangat sedap. Dia punya roti dia pun roti yang very fluffy, lembut. Dah sedap lah. Okay lah. Adalah hikmah dia Tuhan bagi terlingkup GTR tu supaya boleh come out dengan brand yang lagi power. Okay, so itu je lah aku punya review jujur untuk Burger Man. Salah satu menu dia yang paling ramai orang order, Classic Cheese Beef Burger, Classic Beef Cheese Burger, RM14 beli dekat Grab. So orang-orang dekat area Bangi, area Semenyih, Kajang, maybe Bandar Tun Hussein on kot, kalau dekat lah, kalau sampai boleh lah cuba search dekat Grab Burger Man ataupun Burger Man. Kalau korang suka dengan review ni, boleh share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Harap-harap maintain lah kepada bos Burger Man ni. Maintain the standard. Okay, apa yang orang kecam tu semua mungkin untuk penambahbaikan, so tambah baik. Aku tak pelik kalau Burger Man ni boleh jadi satu brand yang major dekat Malaysia ni, macam Mary Brown semua tu kan. Boleh jadi brand yang sangat-sangat bagus. Teruskan, dan jangan buat brand yang pelik-pelik lah. Tiba-tiba ada burger madu marshmallow. Jangan. Semoga semuanya juga murah rezeki, pemudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Sorry. See ya. Burger Man. Burger Man.